Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 4 hari bulan 5 2026. Apa perkembangan tentang rundingan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Syarikat? Adakah telah diselesaikan? Telah disetujui? Nak tahu lebih lanjut? Jom dengar sampai habis. Apa yang kita boleh baca di sini, pihak Iran pada tadi malam telah terima surat yang dihantar oleh pihak Amerika Syarikat. Apa isi dalam surat itu? Amerika Syarikat tolak permintaan Iran. Apa permintaan Iran? Permintaan Iran akan dibekukan processing uranium selama 15 tahun. Tetapi Amerika Syarikat tidak ingin sama sekali pihak Iran memproseskan uranium sekurang-kurangnya sebanyak 20 tahun. Tetapi Iran meminta untuk berhentikan ataupun membekukan selama 15 tahun dan mengurangkan ketinggian memprosesing itu daripada 60 ke 10%. Amerika Syarikat pun tolak dan dikatakan oleh Donald Trump ini permintaan stupid. Dia kata begitulah. Jadi setakat ini belum ada persetujuan. Mereka masih hantar surat dan menerima surat kerana ada beberapa perkara yang tidak disetujui. Antaranya, Iran minta untuk gencatan senjata sepenuhnya dan berhentikan serangan terhadap Lebanon juga. Tetapi Amerika Syarikat pun tolak juga perkara itu. Dan ada beberapa perkara lagi yang tidak bersetujui. Jadi adakah sama sekali Amerika dan Iran akan dapat merundingkan ataupun dapat kesetujuan sepenuhnya terhadap gencatan senjata ataupun perhentian perangan ini ataupun tidak? Wallahualam, kita akan update satu persatu insya-Allah.